Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak buat sedikit ulasan rintangan Konvensyen Pemuda UMNO dan usaha ke arah gagasan Muafakat Nasional 02. Saya daripada awal lagi, sejak hari pertama Konvensyen Pemuda UMNO, diminta oleh beberapa wartawan dan media sosial untuk memberi ulasan, tetapi pada waktu itu saya menolak dengan menyatakan tunggu dulu. Saya nak tengok konvensyen ni, apa benda konvensyen ini. Maka selepas konvensyen ni kita tengok macam-macam berita keluar, macam-macam ulasan keluar. Akhirnya, ibarat kata, guruh di langit, hujan tak turun. Ianya tak lebih daripada memeningkan kepada rakyat, menyerabukkan pemikiran rakyat, yang akhirnya tak memberi apa-apa faedah. Dan tepatlah sebagaimana jagaan saya pada awal. Sebenarnya, cuba kita tengok balik. Wujudnya Konvensyen Pemuda UMNO ni ialah selepas isu Datuk Seri Najib Tun Razak gagal mendapat perintah tahanan rumah sesudah disahkan ada addendum. Dan kemudian pula selepas itu dijatuhkan hukuman penjara daripada isu 1MDB. Maka riuh hendahlah ahli-ahli UMNO, terutamanya penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak, terutamanya pemuda UMNO. Alih-alih berlaku konvensyen pemuda UMNO, tetapi dalam konvensyen ini sedikit pun tak disentuh soal nasib yang diterima oleh Datuk Seri Najib Tun Razak daripada isu addendum dan juga kes 1MDB. Konvensyen itu, dari segi ucapan Ketua Pemuda UMNO-nya, sekitar untuk mendesak UMNO keluar daripada kerajaan madani. Tapi tidak menyentuh soal kedudukan Perdana Menteri PMX. Hanya untuk mendesak UMNO keluar daripada kerajaan madani. Tetapi pada masa yang sama, Ketua Pemuda UMNO mengatakan konvensyen ini mendapat restu daripada Presiden UMNO. Dan dalam ucapan Ketua Pemuda UMNO, tumpuannya ialah mendesak supaya UMNO keluar dan menyertai menghidupkan semula Muafakat Nasional bersama dengan PAS. Maka cadangan untuk mewujudkan Muafakat Nasional ini atas matlamat penyatuan ummah. Dan ucapan Ketua Pemuda UMNO bila menyebut Muafakat Nasional dan penyatuan ummah hanya tertumpu kepada kerjasama politik antara UMNO dan PAS. Maknanya bagi Ketua Pemuda UMNO, penyatuan ummah ini hanya Melayu UMNO dan Melayu PAS. Tak ada pihak lain. Dan inilah gendang yang dipalu. Sehingga ada di kalangan pemimpin PAS juga beberapa orang begitu terpengaruh dan teruja dengan komen-komennya yang begitu positif ke arah penyatuan ummah ini. Walhal Ketua Pemuda UMNO tahu PAS ni masih lagi anggota Perikatan Nasional Bersama Bersatu. Dan Bersatu ni pun Melayu. Jadi kenapa ditinggalkan Bersatu dan disebut UMNO dan PAS? Dan sebahagian daripada pemimpin PAS pula yang menyahut cadangan ini, gesaan ini, juga tidak menyebut soal Bersatu. Apatah lagi jauh sama sekali nak menyebut
kelompok Melayu yang lain-lain. Tak apalah tak sebut Melayu daripada parti-parti politik yang kecil yang lain-lain. Tidak menjadi hal lah. Tetapi bagaimana boleh meninggal dan menidakkan bersatu. Jadi akhirnya, sesudah selesai konvensyen ini dan mengkaji apa intipati ucapan yang digemar-gemburkan, maka saya dapati pada saya lah sebenarnya konvensyen Pemuda UMNO ini tak lebih daripada drama saja. Drama politik, kerana 14 dan 15 Januari ini akan ada kepau isu Datuk Najib hangat. Jadi sebelum isu Datuk Najib hangat di PAU, maka pemuda buat persidangan, juga kononnya nak mendesak UMNO keluar daripada Kerajaan Madani, yang saya percaya mereka pun tahu tidak akan berlaku. Tak mungkin berlaku. Mana mungkin? Jadi, bila didesak, maka dia bawa cadangan ini, Presiden UMNO akhirnya menjawab, selepas Mesyuarat Biro Politik UMNO mengatakan, UMNO kekal dengan Kerajaan Madani. Bukan setakat itu saja. Dia bagi lagi alasan, UMNO tak mahu dipatuk ular kali yang kedua. Maknanya Presiden UMNO ni menyifatkan PAS ni ular. Aduh. Memanglah manusia ni kalau akuh dia tetap akuh dah. Kalau sombong tetap sombong. Tak boleh kalau jawab, kami nak kekal dengan Madani, jadi kami tak diterima lah muafakat nasional ni. Tak payahlah nak menyindir, nak mengutuk PAS ni ular. Kalau dilihat dari segi realitinya, siapa yang ular ni? Siapa yang ular ni? Wallahi wa billahi wa tallahi, no Anwar, no DAP. Bersumpah ni, wallahi wa billahi wa tallahi. Saksinya Ahmad Mazlan, yang mengatakan jadi pelbagai ni tak ada guna satu sen pun. Siapa yang ular? Saya rasa kalau nak dikatakan ular apa? Ular anaconda. Anaconda ni daripada Amazon River, Brazil. Siapa dia? Orang yang bersumpah no Anwar, no DAP. Wallahi wa billahi wa tallahi. Janganlah pakai baju putih, berserban kadang-kadang kopiah putih. Tak payahlah nak tuduh pihak-pihak tertentu dengan label-label tertentu. Jawab mudah saja. Kami tak diterima muafakat nasional kedua. Terima kasihlah kepada PAS. Tetapi kami nak kekal dengan Madani. Sebab saya ada 47 kes prima facie. Saya tak berani nak keluar lah. Kalau tidak saya keluar, saya naas. Yang kedua pula, pemimpin-pemimpin kanan UMNO pun dah berada dalam kabinet kesemuanya. Terutamanya daripada Biro Politik. Semua berjawatan, hebat-hebat. Dulu, sebahagian ini kuat juga menentang DAP. Sekarang ni, mereka yang menentang DAP sejak menjadi menteri semua ni, dah diam dah. Dah lupa dah. Meranalah Datuk Najib seorang diri di Kajang. Inilah dia. Politik, apabila dikatakan, waktu senang, berkuasa, bersukaria bersama. Bila menangis, menangis seorang diri. Saya dah lalui pengalaman ini dah 2-3 kali. Saya sendiri dah 2-3 kali mengalami pengalaman. Dan inilah nasib yang ditimpa ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi, pada PAS pula dah, sebagai pada pemimpinnya, dah tahu dah bersatu tu anggota Perikatan Nasional. Patut bercakap pun biarlah berlapik. Kerana gagasan Perikatan Nasional ini sememangnya sudah diterima oleh rakyat. Kalau dilihat kepada keputusan pilihan raya ke-15. Gagasan ini sudah menjadi alternatif kepada satu blok lagi, iaitu PH dengan BN. Menang pun dah dengan jumlah yang besar. Cuma tak dapat tubuh kerajaan. Walaupun pada awalnya dikatakan cukup 115, tetapi Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10. Jadi rumusan pada pandangan saya, Konvensyen Pemuda UMNO ini nak mengalih perhatian adik-adik UMNO sendiri kepada isu Datuk Seri Najib Tun Razak. Kedua, cara tidak langsung untuk nak memusnahkan Perikatan Nasional.
Saya berani mengatakan demikian. Dan minta maaflah Datuk Akmal. Saya memang sentiasa mengikuti dan saya kenal harimau sebenar dengan harimau kertas. I can read paper tiger ataupun harimau yang sebenarnya melalui pengalaman 40 tahun dalam gelanggang perjuangan politik bersama dengan rakyat. Pernah melalui onak dan duri, menempuh ranjau, berbagai cabaran. Maka saya lihat ini adalah drama. Bila dah Presiden UMNO mengatakan no, kita akan kekal dengan Madani, sebelum pun Penaga UMNO, maknanya mungkin isu ini tidak dibincang dalam Penaga UMNO, dah dimatikan setakat ini. Dan ini mungkin adalah understanding Ketua Pemuda UMNO dengan Presiden UMNO. Jadi melalui face saving, maknanya menyelamat air muka, Datuk Akmal buat kenyataan, kemungkinan saya akan meletak jawatan. Bye-bye. Jadi bila disebut kemungkinan meletak jawatan, adalah pula yang lain mengatakan jangan letak jawatan. Begitu begini alasan macam-macam. Dan saya pun percaya Datuk Akmal tidak akan letak jawatan. Daripada dulu lagi, waktu saya kecil-kecil lagi, waktu saya tingkatan 5, tingkatan 6 lah. Saya kira dah nak masuk alam remaja lah. Kita tahu dalam budaya Melayu ni, kalau ada orang bergaduh, salah seorang mengatakan, jaga, ni kenal aku siapa ni? Oh, berumah lagi bercakap, lantar kuat. Kenal tak? Akan tiba masanya aku akan pukul. Nak nampak? Akhir sekali tak jadi pun. Takap je. Sama lah ni. Sama lah ni. Jadi, sebut nak letak tu hanya sekadar nak tutup sedikit maruah, walaupun pada awalnya kita tahu ianya tidak akan berlaku. Jadi akhirnya sebahagian PAS, ahli-ahli PAS dah kena main. Orang-orang UMNO sendiri pun nampaknya kena main. Dengan drama ini, dan Perikatan Nasional pun dah nak hampir-hampir tergugat akibat daripada Konvensyen Pemuda UMNO. Yang dari satu segi, Pemuda UMNO berjaya lah. Berjaya mengalih pandangan ahli-ahli UMNO sendiri, rakyat, dan juga untuk memecahkan Perikatan Nasional. Tetapi ingat, memang dalam perjuangan ini, apa pun kita nak buat, kita kena berusaha. Maka masing-masing berusaha, dan orang akan baca. Ikhlas ke, jujur ke, ataupun gimmick politik. Tetapi apapun akhirnya, manusia berusaha, Allah Ta'ala akan menentukan. Jadi sekarang ini Allah Ta'ala dah tunjuk, dan pada saya, Konvensyen Pemuda UMNO tidak lebih pada drama yang mempunyai dua matlamat serentak. Mengalih pandangan ahli UMNO dan rakyat. Kedua, nak merusak, nak menggugat Perikatan Nasional antara PAS dan Bersatu. Itu saja pandangan ikhlas saya. Pada pandangan kita, apa yang disuarakan oleh pergerakan Pemuda UMNO ini harus disambut oleh semua orang Melayu di tanah air ini, dan mengimbangkannya supaya semua parti politik Melayu sampai masanya untuk bersama dan mewujudkan satu mekanisme yang praktikal dari segi undang-undang dan dari segi politiknya, supaya kuasa komposit orang Melayu itu tidak hilang pada zaman-zaman mendatang. Ini lebih mudah diperkatakan dan sangat sukar untuk dilaksanakan, memandangkan pada hari ini tiga parti Melayu yang utama, UMNO, PAS dan Bersatu, tidak bersatu, dan mereka adalah mengajukan perjuangan masing-masing. Sedangkan masyarakat Tionghoa pula lebih bersatu padu dalam bentuk menjurus kepada DAP, dan zahirannya ialah DAP sudah pun memperolehi 40 kerusi parlimen di Dewan Rakyat. Ini tidak cukup nampaknya kepada pemimpin-pemimpin Melayu, dan masih bercanggah, masih menyatakan siapa akan jadi Perdana Menteri dan apa nak dibuat dalam tempoh menjelang pilihan raya ke-16 akan datang. Dengan keadaan sedemikian, perlu sekarang ini diketepikan siapa akan jadi Perdana Menteri, tetapi diutamakan bahawa majoriti penduduk dan majoriti pemilih di tanah air kita bersekutu hendaknya
dan menyatakan kita sudah bersedia berada di bawah satu payung besar atau di bawah satu konglomerat yang menjamin kuasa orang Melayu buat masa hadapan. Kita jangan apologetik masa ini. Apa yang disyorkan oleh pemuda UMNO itu adalah urat nadi perjuangan masa depan. Sekiranya PAS atau Bersatu, apatah lagi UMNO, mempunyai kesayangan terhadap bangsa di bawah perlembagaan sendiri, inilah masanya. Tetapi mekanismenya harus disesuaikan. Erti penyesuaian ialah bersetuju dulu bahawa ketiga-tiga kumpulan besar ini mara ke depan mewujudkan satu payung besar. Seperti pernah disebutkan oleh Tun Dr. Mahathir. Tetapi jurusan mekanismenya mungkin berubah. Kita bersama dulu mencari simbol pilihan raya dan kita utamakan bangsa dan agama kita sebagai tunggak sebab kita bersatu, dan kita menyatakan Malaysia mesti digenggam oleh orang Melayu dan Islam sebagai orang majoriti, sebagai orang asal. Dan Tionghoa atau masyarakat Cina tak boleh marah. Mereka dengan politik mereka dan dengan ekonomi mereka sudah teguh. Ekonomi kita belum teguh, politik kita pun belum teguh. Setelah bercerainya kita tempoh hari dalam suasana yang tak perlu kita sebut pada saat ini. Jadi langkah pertama, bersama kita, bersatu kita kembali di bawah payung keislaman dan bangsa, wujudkan mekanisme, sebutlah apa saja, payung besar ke atau MN ke ataupun yang lain, dan adakan satu simbol untuk pilihan raya kita. Kemudian dinyatakan siapa yang paling banyak dapat kerusi dalam pilihan raya akan datang, beliau diberi peluang tawaran untuk jadi Perdana Menteri. Ini adalah sesi baik, peluang baik, dan harus kita terima sebagai satu kemungkinan yang paling penting untuk bangsa kita. Akan dapat kita jamin bahasa Melayunya, budaya Melayunya, raja Melayunya, dan politik Melayu Islam kita.